Okey, tahun melawat Malaysia 2026 dah tak lama lagi kan? Jadi, dalam kupasan kali ni, kita akan tengok macam mana trend pelancongan dunia yang dah berubah ni boleh jadi peta untuk kita berjaya. Jom kita bedah siasat masa depan travel. Soalan paling besar sekarang ni, dengan tahun melawat Malaysia 2026 yang dah dekat sangat ni, kita dah sedia ke untuk pelancong-pelancong jenis baru ni? Sebab cara diorang travel dah lain sangat tau. Motivasi diorang, apa yang diorang cari, semuanya dah berubah. Malaysia kena ikut rentak dan perancangan tu kena mula dari sekarang. Nak menang dalam game ni, kita tak boleh pakai playbook lama. Dah tak relevan. Kita kena faham peraturan baru dalam dunia travel. Dan puncanya cuma satu. Kenapa orang nak melancong tu dah tak sama macam dulu? Okey, ni agenda kita. Mula-mula kita kenal dulu siapa pelancong baru ni. Lepas tu kita akan dalami apa yang buat diorang tergerak nak travel. Ekspresi diri, cari makna dan hubungan sesama manusia. Paling penting, kita akan tutup dengan playbook untuk Malaysia 2026 dan tengok apa yang ada di sebalik sesebuah destinasi. Jom mula. Alright, bab pertama, ketibaan pelancong baharu. Perubahan paling ketara yang kita nampak sekarang ni adalah soalan mengapa kita melancong. Kalau dulu orang travel sebab nak lari dari kerja, nak rehat je. Tapi sekarang, ceritanya dah jauh lebih mendalam. Petikan ni memang kena sangat. Dulu kita travel, ada senarai semak kan? Kena pergi Menara Berkembar, kena pergi Batu Caves. Sekarang dah tak macam tu. Orang travel nak cari connection, nak rasa dekat dengan orang tempatan, nak faham sejarah satu-satu tempat, atau mungkin nak cari diri sendiri. Okey, kita masuk trend besar yang pertama. Melancong sebagai ekspresi diri. Cuba fikir macam ni. Tempat percutian yang kita pilih tu kan, dia macam kita punya senarai main Spotify atau fashion baju yang kita pakai. Dia tunjukkan siapa diri kita dan apa yang penting bagi kita. Dan kat sinilah ceritanya jadi lagi best. Lupakan cenderahati macam rantai kunci atau magnet peti sejuk yang nanti berhabuk je kat rumah. Trend sekarang ialah skill Venice. Maksudnya, cenderahati yang kita bawa balik tu adalah satu kemahiran baru. Bayangkan, pelancong balik dari Malaysia bukan bawa rantai kunci, tapi bawa balik kemahiran masak rendang yang asli atau kemahiran mencanting batik. Itu baru betul cenderahati kan? Boleh pakai semua hidup. Dan cakap pasal kemahiran, makanan adalah contoh paling hebat. Tengok ni, carian untuk food travel naik 18% setahun. Maksudnya, makanan bukan lagi sekadar sampingan bila travel. Ia dah jadi acara utama. Orang sanggup rancang satu trip tu semata-mata sebab nak makan. Untuk negara macam Malaysia, ini lubuk emas. Dan pengalaman makan ni ada macam-macam jenis. Daripada kita perkena semangkuk laksa Sarawak yang hebat kat gerai tepi jalan, sampailah ke pengalaman fine dining dengan chef yang dah menang anugerah. Dua-dua ni sah, dua-dua cara orang nak ekspresikan diri melalui makanan. Okey, kita dah nampak trend dunia. Soalan paling penting, apa maknanya untuk Malaysia? Macam mana kita nak manfaatkan trend ekspresi diri ni untuk pikat lebih ramai pelancong? Tengok data ni. Serius, ni memang menakjubkan. Carian untuk baju minggu fashion yang ada kaitan dengan Kuala Lumpur naik 190%. Jauh tinggalkan bandar fashion Eropah macam Stockholm. Siapa sangka kan? KL ni rupa-rupanya ada potensi tersembunyi untuk jadi the next fashion hub kat Asia. Trend besar kedua pula, kembara yang bermatlamat. Ni kira macam selamat tinggal untuk pelancongan senarai semak. Zaman ambil gambar depan mercu tanda, lepas tu terus balik. Dah habis. Pelancong sekarang nak lebih dari tu. Diorang cari pengalaman yang ada makna, yang lebih mendalam. Kembara bermatlamat ni boleh jadi macam-macam bentuk tau. Ada yang nak cari ketenangan, macam upacara minum teh kat Jepun tu, carian naik 53%. Ada nak belajar sejarah, macam lawatan ke istana-istana lama. Dan yang makin popular, Nature's Reset, bawa diri masuk ke alam semula jadi. Tak lupa juga, eco-tripping, melancong secara lestari. Dan trend Nature's Reset ni memang sesuai sangat dengan Malaysia. Orang sekarang penat dengan dunia digital. Diorang cari tempat nak putuskan hubungan dan berhubung semula dengan alam. Fikirkanlah, ketenangan taman negara kita, air laut yang jernih kat Pulau-Pulau Sabah. Malaysia ada semua aset ni. Ia bukan lagi pasal pemandangan cantik je, tapi pasal nak cari ketenangan jiwa.
Seterusnya, kita sentuh trend ketiga yang sangat penting, pemulihan dan hubungan. Lepas bertahun-tahun kita macam terpisah, travel dah jadi cara nombor satu untuk orang berkumpul balik, untuk eratkan balik silaturahim. Ini betul-betul mengubah cara kita tengok percutian. Perbezaan dia jelas sangat. Kalau dulu, orang travel sorang-sorang atau dengan keluarga kecil je. Tapi travel zaman sekarang, ia pasal pengalaman yang dikongsi. Fikirkan hari keluarga besar-besaran kat resort tepi pantai. Atau satu geng kawan travel jauh-jauh semata-mata nak pergi konsert. Semuanya tentang mencipta kenangan bersama. Dan ini bukti paling kukuh kat Malaysia. Data tunjuk 66%, 66% rakyat Malaysia gabungkan trip pergi konsert atau festival dengan percutian keluarga. Kita panggil trend ni Festive Families. Ini mesej jelas untuk pemain industri pelancongan. Kalau ada acara besar, jangan lupa sediakan pakej untuk seisi keluarga. Bukan setakat muzik je, sukan pun pemacu yang besar. Cuba tengok, 62% minat bola sepak, 42% Formula One. Bayangkan bahang stadium bola atau bunyi enjin F1. Bagi ramai orang Malaysia, ini dah cukup jadi sebab untuk rancang satu trip. Peluang besar ni untuk kita manfaatkan. Okey, kita dah tengok semua trend. Sekarang, bahagian paling penting. Macam mana kita nak tukarkan semua maklumat ni jadi satu pelan tindakan yang betul-betul boleh jalan. Jom kita sama-sama bina buku panduan untuk Malaysia 2026. Nah, ini dia pelan 4 langkah yang praktikal. 1. Pasarkan nature reset. Tunjukkan kehebatan hutan hujan dan pulau kita. 2. Jadikan Malaysia hub skill veneer. Promosikan kelas memasak, bengkel batik kita. 3. Cipta package staycation. Gabungkan tiket konsert atau sukan dengan penginapan keluarga. Dan 4. Jadikan KL sebagai ibu kota fashion. Guna momentum 190% tu untuk buat acara fashion yang hebat. Dan akhir sekali kita kena berfikir melangkaui destinasi. Ini perubahan cara berfikir yang paling besar. Kita bukan lagi jual tempat, kita kena jual cerita. Ingat, benda ni baik-baik. Pelancong zaman sekarang bukan setakat tempah penerbangan atau hotel. Diorang sebenarnya sedang melabur dalam satu cerita. Satu pengalaman yang akan jadi sebahagian dari identiti diorang. Diorang cari naratif, cerita yang diorang boleh bawa balik dan kongsi dengan semua orang. Jadi, saya tinggalkan anda dengan soalan ni. Untuk tahun 2026 nanti, apakah kisah yang Malaysia nak sampaikan pada dunia? Sebab cerita yang kita pilih tu, ia bukan setakat akan tentukan kejayaan tahun melawat Malaysia. Ia akan membentuk siapa kita di mata dunia. Fikir-fikirkan.